Cuba teka mana para pelajar kita nak pergi lagi hari ini. So, hari ini para pelajar kita akan pergi kepada 5 tempat top untuk shopping groceries. Kita ada NSK, Lotus, Giant dan yang lain. Tengok video ni sampai habis. Hai, nama saya Amira. Saya Nana. Kami pelajar IPT Skill di KM Kulinari. Hari ni kita orang buat aktiviti tentang perbandingan harga antara pasar lain dan yang lain. Antaranya adalah Lotus. Lepas tu kita ada NSK. Kita ada Backwisian, kita ada Roshamart dan macam-macam lagi. So apa yang kita dapat daripada membuat perbandingan harga ni adalah mendapat harga yang berpatutan. And then kalau kita nak beli harga pun kita dapat bajet. So sekian daripada kami, daripada DKM Kulinari, student IPT Skill. Proses pembelajaran ni sangat penting untuk para pelajar kita buat kawalan kos dan menghasilkan menu yang berpatutan dan yang pasti mesti berkualiti. Adik-adik yang dah habis tahap 2 dan tak tahu nak sambung tahap 3 dekat mana, jom masuk IPT Skill sebab kemasukan dah dibuka.